Dan dia bawa beberapa hadis nak mengukuhkan bahawa benda-benda ni memang ditegas secara direct lah, bukan kita agak-agaknya. So barang siapa yang menggantungkan azimat semoga tidak disempurnakan oleh Allah, dan barang siapa yang mengalungkan wadak maka semoga tidak dipelihara oleh Allah. Satu lagi, sesungguhnya jampi-jampi azimat tiwalah adalah kesyirikan. Wa tamaim wa tiwalah syirik. Riwayat Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ahmad. Okey. Tu yang pasal yang tadilah. Lepas tu ada pula ni tiwalah ni pengasih. So ada yang ni. Satu yang mereka buat dengan sangkaan bahawa ia dapat menyebabkan seorang wanita dicintai oleh suaminya atau sebaliknya. So barang siapa yang mendatangi juru ramal menanyakan satu lalu membenarkannya, maka solatnya selama 40 hari tidak diterima. Riwayat Muslim. So kalau begitu dan dia kata, oh kau ni bla bla bla, dan so na'udzubillah lah, tak payah ngada-ngada nak buat benda-benda. Barang siapa yang mendatangi dukun lantas membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun lagi dahsyatlah kalau kita kata begitu. Dan benda ni dia jangan try lah, sebab macam mana, aku nak try je, nanti aku tak terima. Sebab dia punya Allah boleh uji kita dengan mentakdirkan benda tu jadi. Dan kat situ lah kita start, betul lah. So itu dah tak pasal-pasal. So jangan cari penyakit. Al-Khattabi berkata, Rasulullah SAW meruqyah dan diruqyahkan serta memerintahkan dan membolehkan ruqyah. Kerana bila ruqyah dengan Al-Quran dan dengan nama Allah yang dibolehkan atau diperintahkan dan. So, itu satu. Nanti kita akan pergi sebab dia ada pengecualian kan. Kat hujung dia kata, kecuali jampi dengan ayat Quran. So, kat mana? Sebab Nabi SAW pun meruqyah dan ruqyah tapi dengan guna ayat Quran lah. Bukan ya mambang tanah mambang. Kau pernah tengok cerita Piramli? Mambang tanah mambang tu cerita apa? Tak ingat. So, tu kalau sekarang ni mungkin tak lepas lembaga penerbitkan filem kan? Tak tahu. Lalu para ulama bersepakat dalam menghalalkan ruqyah apabila menemui 3 syarat. Dengan firman Allah ataupun nama dan sifatnya, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa yang difahami maksud dia, dan dia yakini bahawa ruqyah tu tak mempengaruhi dirinya tapi dengan takdir Allah. So dia ada 3 syarat lah. Kalau mana-mana satu syarat tu dia start dah terlanggar, elakkan.